Payang, sebuah kapal mega bernama Malaysia sedang membelah lautan globalisasi yang penuh dengan jerum prejudis dan badai polarisasi. Kapal ini unik kerana bahtera ini tidak membawa satu warna, tetapi membawa ratusan warna budaya, ratusan dialek bahasa dan kepelbagaian ideologi. Persoalannya, apakah pasak yang memegang kapal ini agar tidak karam dipukul badai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, dan salam Malaysia Madani. Saya titipkan kepada saf kehakiman yang berdiri di atas neraca keadilan, penjaga masa yang setia dengan detak-detiknya, seterusnya seluruh warga dewan yang berpaksi intelektual. Berdirinya saya di pentas keramat ini bukanlah sekadar untuk membaca retorik kosong, tetapi untuk menerjemahkan sebuah gagasan yang besar melalui mauduk pidato. Bersama membina negara bangsa di bawah payung rukun negara. Sidang hadirin yang bervisi. Kelemahan terbesar masyarakat kita pada hari ini ialah kita sekadar meletakkan rukun negara sebagai ritual hafalan di mimbar-mimbar perhimpunan pagi setiap hari Isnin. Mulut kita fasih dalam menuturkan kata, tetapi jiwa kita kosong daripada segi penghayatan. Membina sebuah negara bangsa yang tulen menuntut kita untuk mengubah rukun negara daripada sekadar teks hafalan yang mati kepada sebuah pasak penyatuan yang teguh. Ideologi kebangsaan ini telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong 4 sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-13 bagi memulihkan perpaduan kaum susulan peristiwa 13 Mei 1969. Melalui prinsip pertama dan kedua, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kita sebenarnya sedang membina kompas moral dan paksi kesetiaan yang tunggal. Apabila setiap rakyat sama ada Melayu, Cina, India, Kadazan mahupun Iban mempunyai benteng spiritual yang kukuh dan taat setia kepada institusi yang di-Pertuan Agong. Institusi ini kekal berdaulat dan menjadi tonggak kestabilan negara serta memainkan peranan yang penting di dalam perundangan, eksekutif dan perhakiman. Seterusnya menjadi lambang perpaduan negara. Kita sebagai rakyat yang setia haruslah taat setia kepada pemerintah tanpa ketaatan. Bagaimanakah keharmonian dan matlamat sesebuah negara hendak dicapai? Hadirin yang penuh karisma, marilah kita sama-sama telusuri lanskap dunia realiti pada hari ini. Kita sedang mendepani ancaman global iaitu algoritma kebencian di media sosial dan dui standar dalam geopolitik global. Bagaimanakah kita hendak mempertahankan keutuhan bangsa ini? Jawapannya tumpat di dalam prinsip yang ketiga dan yang keempat. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Undang-undang di bawah payung rukun negara tidak pernah buta warna. Perlembagaan ini tidak sekalipun memihak kepada yang majoriti dan tidak sekalipun menindas yang minoriti. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia yang menjadi asas kepada pentadbiran, keadilan dan perlindungan hak asasi setiap individu di negara kita tanpa mengira status, budaya dan agama. Membina negara bangsa adalah proses menyatu padukan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya melalui perkongsian nilai, bahasa dan aspirasi yang sama, dan kita seharusnya berhenti menjadi hakim jalanan yang gemar menuding jari hanya untuk mencari jurang perbezaan. Sebaliknya,
kita berdiri tegak di bawah payung keadilan yang sama untuk memacu ekonomi, menjaga kestabilan dan membina sebuah negara bangsa yang selamat untuk generasi masa hadapan. Sidang Dewan yang budiman, isi saya yang terakhir akan membedah prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Sesebuah negara bangsa tidak boleh dibina dengan sekadar kepesatan teknologi kecerdasan buatan, iaitu AI, ataupun bangunan pencakar langit. Sekiranya acuan manusianya runtuh, akhlak dan adab. Prinsip yang kelima ini sebuah revolusi adab, yaitu pembaharuan menyeluruh dalam nilai kesopanan, etika dan budi pekerti. Apabila setiap warga negara mengamalkan kesopanan, kita sebenarnya sedang melahirkan masyarakat yang mempunyai empati yang tinggi dan merapatkan jurang perbezaan kaum, budaya dan agama melalui amalan toleransi. Tujuan utama revolusi adalah melahirkan individu yang mempunyai kedua-duanya. Yang pertama, kecemerlangan intelek. Yang kedua, ketinggian peribadi. Kesannya kita tidak akan mudah mengeluarkan ucapan kebencian yang mampu membakar sentimen perkauman. Kesopanan ialah benteng psikologikal negara. Apabila kita saling menghormati sensitiviti jiran tetangga yang berbeza budaya, kita sedang menyuntik vaksin imunisasi sosial ke dalam tubuh negara bangsa kita. Konklusinya, rukun negara bukanlah sekadar hiasan di kulit belakang buku sekolah, bukan juga hiasan di dinding yang berdebu di pejabat kerajaan. Ikrar keramat ini merupakan roh, prinsip ini ialah darah yang mengalir, dan piagam bangsa ini merupakan payung keramat yang melindungi anak watan di langit Malaysia ini. 5 prinsip di dalam rukun negara ini, ayolah kita pasakkan ke dalam setiap helaan nafas kita, ke dalam setiap degupan jantung kita. Kain songket ditenun seia, keris pusaka hiasan tahta. Di bawah watan yang merdeka, kita tegakkan marwah perkasa bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi